Hari ni trip Ruang Koyak. Mantap, Nemi berserai. Hari ni semua tak jumpa lah. Strike tengah sini. Ni ikan tak tahu apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. So bertemu kita pada kali ini trip untuk meranduk mencari tengas. So hari ni aku dengan 3 orang lagi kawan. Amy. So ini di geng hutan 06. Member kita Tuan Faizul ataupun Zen ataupun Abang Jo. Pilot rimba. Pilot rimba. Air keruh hari ni guys. Tahulah boleh berhasil ke tak. Macam mana pun kita cubalah, tawakal Allah. Kalau ada hasil, kita berhasil. Kalau tak ada, so kita layan pandangan view je lah. Alright. Okay guys, ini strike pertama tapi off record pula. Alhamdulillah guys. So strike tengah sini. Alhamdulillah. Ni air keruh tak ada. Ada juga dia nak makan rezeki. Strike. Mantap. Target yang kita cari. Dah ada.
cabar laluan baru lepas hujan. So ni trek memang licin lah. Ini pula tanah-tanah kuning ni. Okay. Ya. Sebab tu kat sini memang licin kan. Ya. Demi pun baru jatuh ni. Kawasan ni memang berkanopi lah. Batu penuh dengan lumut. Boleh, saya lepas. Terima kasih. Oh, batu dia. Batu licin gila ni. Memang tadi hujan lebat. So memang kena extra berhati-hati lah. Okay geng, ni aku nak share sikit lah kisah masa 2023. Time ni aku jatuh tersebab batu tu licin lah. So dahi aku kena 13 jahitan. Tulang hidung aku patah. Harap kawan-kawan yang meranduk berhati-hatilah dan dihindarkan daripada kemalangan. Okay guys, kita sambung meranduk lagi.
Balik macam mana? Strike. Ada. Alhamdulillah. Woo. Dia ada. Dia bawa makan biji apa tadi? Biji buah. Dalam mulut dia. Ambau sampai sini ya? Sini ya? Jangan main dengan sini ya? Jadi menyelamatkan gewang. Menyelamatkan gewang. Selamatkan gewang. Lagi dia licin tu. Licin. Okey, rehat kejap. So sekarang 11.23. Rasa macam tak berapa galak hari ni sebab air keruh. Okey ni, macam mana ni? Kita pergi cari gas barau pula katanya. Alright. Rezeki. Kita lawan lah. Kita lawan. Ni, Layan. rehat dulu. Okey, setakat ni baru dah mencur je ada strike. Air memang keruh lah. Jadi, macam tak berapa berpotensi lah untuk cari tegas pada hari ni. Apa-apa kita tengok lagi ada hasil tak lepas ni. Ini trip seruang koyak. Jatuh tergolek tadi.
lubang keluar. Dia angin dia. Mantap. Heavy Eagle Strike. Ada saya. Gas. Ada laut. Ada lah. Heavy Eagle Strike. Ada tak kumpah. Betul, hari ni semua tak kumpah. Alhamdulillah. Waktu-waktu kerja masak. Sama-sama. Alright, jam sekarang 12.59. So kita decide nak keluar dah lah. Hasil tak berapa galak, tapi ada lah masing-masing semua strike, tak kumpau. So ada manis-manis untuk buat ulang garing-garing. So jadi makan kat rumah. So ni kita tengah cari jalan balik Beranduk. Durian hutan. Jumpa di tengah hutan. Rezeki hari ni. Kan kita tak dapat. Durian. So ada lokal ambil durian dalam hutan. Masak sudah masak ni. Alhamdulillah. Sudah boleh makan. Nak ambil gambar tu kan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini pegang luji ya pun nampak. Alhamdulillah kita hari ni. Ikan tak seberapa, durian pun tak seberapa, tapi ada lah 4 biji kan. Alhamdulillah. Ada berada tu petik durian ambil ni. Tak adalah bau je. Ada bau. Tadi bau je tapi Dia ikut belakang. Dia tengok. mengganggu jiwa. Soalnya. Hari ni mangkap ni. Tu dia, getah lagi. Mangkap. Ni mesti monyet je coy. Monyet buntu. Alhamdulillah dapat makan durian hutan. Isi perut sementara nak turun ke kereta balik. Si perut tu. Tak larat guys. Jelly dah kaki. Rehat dulu kat pondok. Lubas. Lalu ni kau ni. Tu. So kalau nak jalan pun belah kiri ni. Jalan di kereta sini. Mana dapat ni? Kita daripada bawah tadi naik balik atas. Lagi nak turun bawah balik. Puncak tu. Akhirnya sekarang pukul 2.38. So nak pergi makan, mandi-mandi, balik. Okay guys, jumpa next episode. Kita tengok pula episode next apa kita punya content. Assalamualaikum, jumpa lagi.